jawab satu kertas, cuba masing-masing teka. Rasa-rasa kertas tu kena jawab berapa jam? Cuba teka. Cuba komen dekat meeting chat. Cuba komen dekat meeting chat. Cikgu. Cuba komen. Nak tengok sikit. Okey, Umar cakap 1 jam. Okey, Amir Syahmi cakap 1 jam. Okey. Adik Ishraf 3 jam. Wow. Okey. Lutfi 2 jam. Okey. 2 jam. Okey. Jadi peperiksaan struktur ni, dia daripada kita kena design daripada foundation sampai roof. Maksudnya siap terus satu rumah. Jadi peperiksaan tu adalah 4 jam. Peperiksaan tu adalah 4 jam. Bukan 2 jam, bukan 1 jam, 5 jam. Cikgu sebenarnya terlupa 4 ke 5. Tapi cikgu ambil 4. Peperiksaan tu adalah 4 jam. Jadi 4 jam, cikgu pegang kalkulator, cikgu tengok kertas. Dan percayalah, bila keluar exam tu, ramai yang still tak siap juga. Okey, cikgu mula minat matematik ni degree lambat. Jadi masa degree, cikgu habis cikgu punya civil, cikgu pergi kepada master, cikgu ambil master matematik. Cikgu kaji. Cikgu kaji satu benda, macam mana nak bagi pelajar senang faham algebra ni. Jadi cikgu kaji, rupanya bendanya mudah aja. Rupa-rupanya bendanya mudah sahaja. Yang mana cikgu dah ajar dah semalam. Okey. Jadi kita akan teruskan dah kelas kita. Yang belum on camera boleh on camera. Okey. Jadi untuk yang beragama Islam, kita buka dulu kelas kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Nak study kena baca doa. Lagi-lagi tak kisahlah kamu agama apa pun. Sebab apa? Sebab yang bagi faham tu Tuhan. Okey. Jadi kita akan teruskan dah kelas kita. Cikgu akan mula share screen. Sebelum cikgu mula share screen, suara cikgu jelas ke? Suara cikgu tengah sikit, kurang sihat. Suara cikgu jelas? Jelas. Mantap. Okey, jom kita pergi kepada kita punya kelas. Okey, dah nampak dah ke skrin cikgu? Nampak. Alright, bagus. Jadi kita akan pergi kepada hari ni, kita akan masuk kepada kelas algebra. Yang ni kelas ke berapa ni? Kelas yang ketiga. Jadi dalam kelas ketiga ni, kita akan pergi kepada rahsia yang mana semua orang dah tahu dah. Tapi tak tahu cara nak guna. Dalam kelas yang ketiga, kita akan pergi balik apa yang cikgu nak ajar. Boleh tengok dekat checklist ni. Checklist kita pada hari ni adalah yang pertama. Cikgu tunjuk dulu apa yang cikgu nak ajar. Yang pertama adalah two-step equation. Bukan dah belajar dah ke semalam? Kita baru sentuh sikit. Jadi two-step equation, kita akan belajar 3 bentuk. 3 bentuk. Kita akan belajar two-step equation 3 bentuk. 3 bentuk. Apa bentuk dia? Okey, bentuk dia dekat sini. Okey, tak apa, cikgu tunjuk. Bentuk dia dekat sini, masing-masing boleh tengok dekat depan. Bentuk yang pertama adalah bentuk yang kita dah belajar semalam. Ni bentuk yang pertama. Bentuk yang kedua adalah bentuk yang kita tak sentuh lagi, tapi tak susah pun. Ini dikira sebagai bentuk yang kedua. Ini dikira sebagai bentuk yang kedua. Dan bentuk yang ketiga dalam two-step equation, ini adalah yang terakhir apabila kita panggil dia fully fraction. Jadi, cara nak selesaikan dia ada satu persamaan. Apa persamaan tiga-tiga bentuk ni? Dia adalah two-step equation.
Maksudnya apa? Maksudnya kamu kena gerakkan nombor tu 2 kali ke sebelah. Ini checklist cikgu yang pertama. Cikgu akan ajar two-step equation. Dalam two-step equation ni 3 bentuk. Cikgu dekat Malaysia je ke 3 bentuk ni? Bukan. Yang cikgu tengah ajar silibus international. Kat Malaysia ke, kat Jepun ke, kat Korea ke, kat Amerika ke, kat Rusia ke, semua pergi kepada two-step equation. Sebab memang nak faham algebra, kamu kena faham two-step equation. Kamu tak percaya? Cikgu Google. Kamu ada Google, kamu boleh Google. Kamu akan Google two-step equation. Banyak, penuh worksheet ni. Penuh dalam Google ni dia kata two-step equation, solving equation, two-step equation. Maksudnya, memang ada benda tu. Bukan kat Malaysia je. Bukan dekat Malaysia sahaja. Dekat luar negara pun macam tu. Sebab itulah kita punya student boleh hantar ke luar negara. Sebab kita belajar silibus yang sama. Itu adalah checklist cikgu yang pertama. Cikgu akan ajar two-step equation. Habis je two-step equation, cikgu akan pergi kepada multi-step equation. Cikgu akan pergi kepada multi-step equation. Apa ni multi-step equation? Okey, multi-step equation ni dia dah mula pindah banyak kali. 3 kali, 4 kali, 5 kali. Itu kita panggil multi-step equation. Jadi multi-step equation ni cikgu akan ajar. Kita panggil dia two-sided equation. Two-sided equation. Maksudnya dekat belah kiri ada nombor, belah kanan pun ada nombor. Apakah contoh two-sided equation? Masing-masing boleh tengok dekat depan. Cikgu akan tunjukkan. Untuk two-sided equation, alamak tak jumpa pula dah. Okey, untuk two-sided equation, soalan dia macam ni. Soalan dia macam ni. Cikgu tunjuk dulu. Ni contoh soalan dia. Two-sided equation. Maksudnya dah mula huruf tu dah mula ada banyak. Jadi inilah dia yang kita nak pergi. Dia tak susah pun. Two-sided equation kena ada 4 je ke? Tak. Dia boleh jadi lagi banyak. Dia boleh jadi ada 5 huruf. Dia boleh jadi ada 6 huruf. Sekarang dia dah tak kisah dah. 2 huruf ke, 3 huruf ke, 4 huruf ke. Yang dia kisah sekarang ni adalah kamu faham tak konsep dekat two-step equation? Nampak? Dah mula panjang dah jalan kerja kita. Sebab tu cikgu cakap semalam. Kita belajar ni ibarat tangga. Makin lama kita naik ke atas, makin tinggi kita. Macam tu juga kita punya kelas untuk algebra. Makin kita pergi kepada kelas pertama, kelas kedua. Kelas pertama dengan cikgu Faris belajar integer kan? Okey, kelas yang kedua, cikgu belajar one-step equation. Ada masuk sikit two-step equation. Okey, kelas yang ketiga ni, cikgu masuk two-step equation. Dan cikgu masuk multi-step equation. Jadi, kelas kita esok, janganlah kamu rasa jalan kerja dia makin pendek. Jalan kerja dia makin panjang, yang mana dalam equation tu, cikgu akan masukkan bracket. Jadi sila fokus betul-betul. Jalan kerja kita makin panjang. Sampailah kelas yang terakhir, memang panjanglah jalan kerja kita. Panjang, cikgu pernah. makin susah ke makin senang? Ya, cikgu nak cakap makin susah. Kalau kamu faham konsep, dia akan rasa senang. Walaupun soalan tu nampak susah. Kalau kita fahamkan konsep, panjang macam mana pun equation tu, kita boleh selesaikan. Jadi follow cikgu betul-betul. Sebab cikgu akan ajar sedetail yang mungkin. Okey. Cikgu nak teruskan dah. Boleh ke semua? Boleh. Boleh. Okey, baik. Boleh. Okey, jom kita teruskan dah kelas kita. Jadi sebelum kita nak faham two-step equation dengan multi-step equation ni, dia ada satu rahsia. Yang mana bila kita faham satu rahsia ni,
Tak susah pun. Maksudnya kamu faham satu rahsia ni, kamu dah tahu dah apa nak kena buat. Contoh kalau kamu main game ML kan, kamu pilih satu hero kan. Kamu tahu dah hero ni nak buat apa. Contoh kamu ambil hero Harit. Siapa main ML? Nak dengar suara sikit. Siapa main ML? Ada ke? Jarang. Ramai main ML. ML kan dia ada role dia. Dia ada mid, dia ada marksman, dia ada Jungle. roam, dia ada jungle, dia ada support. Jadi bila kita ambil satu role ni, kita dah tahu dah kita nak buat apa. Kita dah tahu dah kita nak buat apa. Maksudnya tak perlu orang nak bagi tahu apa-apa pun. Kita dah tahu sendiri. Macam tu juga dengan algebra. Datanglah apa-apa pun persamaan tu, makin panjang pun, kamu dah tahu dah nak buat apa. Apa dia? Kamu boleh tengok dekat sini. Jadi rahsia ataupun kita panggil dia tulang belakang. Tulang belakang untuk selesaikan linear equation ni. Linear equation ni yang kamu selesaikan lah. Tulang belakang untuk algebra, kamu kena faham tentang sebutan. Kamu kena faham tentang sebutan. Sebutan ni dalam bahasa Melayu. Kok kalau dekat sini siapa ambil bahasa Inggeris ataupun DLP student, kita cakap dia terms. Kita cakap dia terms. Okey, banyak ke terms dia? Okey, salin nota cikgu betul-betul. Salin nota cikgu betul-betul. Sebutan dalam matematik, apa dia punya sebutan ni? Sebutan ni bermaksud satu nombor dan satu huruf. Sebagai contoh, kalau cikgu cakap 3x tambah 2y tambah 5. Kat sini kita akan cakap diibarat sebagai satu perkataan. 3x satu sebutan, 2y satu sebutan, 5 satu sebutan. Dia diibaratkan seperti perkataan. Jadi dalam matematik kita kena faham tentang sebutan dulu. Jadi sebutan ni terbahagi kepada dua. Salin nota cikgu. Sebutan ni dia terbahagi kepada dua. Sebutan ni dia terbahagi kepada dua. Sebutan yang pertama kita panggil dia sebutan serupa. Kita panggil dia sebutan serupa. Ataupun siapa yang ambil DLP, kita panggil dia like terms. Kita panggil dia like terms. Untuk sebutan yang lagi satu, kita panggil dia sebutan tidak serupa. Sebutan tidak serupa, kita panggil dia unlike terms. Jadi apa tu sebutan serupa dan apa tu sebutan tak serupa? Sebutan serupa dekat sini adalah apabila dia mempunyai keadaan yang sama. Manakala sebutan tak serupa adalah apabila keadaan yang berbeza. Contoh keadaan, apa contoh keadaan? Contoh keadaan dalam matematik ni tak banyak je. Dia ada dua je keadaan. Keadaan yang pertama, kalau dia ada huruf, maksudnya dia mesti ada huruf yang sama. Kalau dia dalam keadaan integer, maksudnya dia tak ada huruf, pastikan dia dalam keadaan tiada huruf. Itu dia keadaan yang sama. Tapi kalau sebutan tak serupa adalah keadaan yang berbeza. Contoh, kalau dia ada huruf, dia dikira sebagai huruf yang lain. Kalau dia integer, tiba-tiba dia campur. Dia campur. Sekejap ada huruf, sekejap tak ada huruf. Apakah contoh dia? Contoh dia, kalau cikgu cakap dalam huruf yang sama, cikgu letak contoh kat sini. Cikgu letak dekat sini. 7x dan 5x. Ni contoh huruf yang sama. Huruf yang lain tu apa pula? Huruf yang lain contoh dia adalah 7x dan cikgu buat
3Y. 7X dan 3Y. Itu adalah huruf yang lain. Okey, sekarang kita pergi kepada integer. Integer ni contoh dia apa? Contoh dia kalau cikgu letak 12 dan 3. Nampak? Dua-dua tak ada huruf. 12 tu sebelah dia tak ada huruf. 3 tu sebelah dia tak ada huruf juga. Manakala untuk integer yang campur-campur ni macam mana? Contohnya adalah cikgu letak 8X dan 5. 8 tu ada X, 5 tu tak ada X. Itu kita cakap dia campur. Dia gabungkan. Okey, selesai. Jadi kenapa kena tahu benda ni? Kenapa kena tahu benda ni? Kita kena tahu benda ni sebab apabila dia dalam keadaan yang sama, kita boleh selesaikan. Kita boleh selesaikan. Selesaikan apa? Boleh selesaikan dalam keadaan tambah dan boleh selesaikan dalam keadaan tolak. Okey, kalau keadaan yang berbeza, dia dekat sini, dia tak boleh selesaikan. Dia tak boleh selesaikan. Tak boleh selesaikan dekat sini, tak boleh selesaikan dalam keadaan tambah dan tak boleh selesaikan dalam keadaan tolak. Jadi, apa contoh dia? Contoh dia, kita dah ada 7X dengan 5X. Kalau cikgu cakap, contoh yang pertama, 7X tambah 5X. Dia boleh tambah. Dia boleh tambah. Dia akan jadi 7 tambah 5, kamu akan dapat 12X. Sebab dia sebutan serupa. Kalau cikgu cakap tolak pula, 7X tolak 5X. Dia boleh tolak. Dia boleh tolak. Sebab dia sebutan serupa, 7 tolak dengan 5, kita dapat 2X. Dia boleh tolak. Kalau cikgu cakap 12 tambah 3, masa sekolah rendah, kita tak tahu pun dia sebutan serupa. Tapi kita tahu dia boleh tambah. Jadi ni reason dia kenapa 12 tu boleh tambah dengan 3. Sebab dia sebutan serupa. Jadi maksudnya 12 dengan 3 ni, kita boleh tambahkan sebab dia sebutan serupa. 12 tambah 3, kita dapat 15. Dah tambah, kita boleh buat tolak pula. 12 tolak dengan 3. 12 tolak dengan 3, kamu akan dapat 9. Kalau dulu masa sekolah rendah, masa bila-bila, kita pun tak tahulah. Betul ke macam mana boleh tambah? Macam mana boleh tolak? Jadi jawapan dia dekat sini adalah sebab dia sebutan serupa. Okey, sekarang ni yang tak boleh selesaikan ni kenapa? Kamu boleh tengok dekat sini, cikgu tunjuk. Kalau cikgu cakap 7X tambah 3Y. 7X tambah 3Y dapat berapa? Siapa boleh bagi tahu cikgu 7X tambah 3Y dapat berapa? 7X tambah 3Y. Yes. Dia dapat balik 7X tambah 3Y. Dia dapat balik 7X tambah 3Y. Sebab dia tak boleh selesaikan. Dia tak boleh tambah. Okey, kalau kamu nak buat tolak pun sama juga. Jadi 7X tolak 3Y. Jadi kamu tak boleh selesaikan. Kamu akan dapat balik 7X tolak 3Y. Tak boleh nak selesaikan. Sama juga dengan yang campur ni. Kalau cikgu cakap 8X tambah 5, dia tak boleh selesaikan, dia akan dapat juga 8X tambah 5. Kalau cikgu cakap 8X tolak dengan 5, dia tak boleh selesaikan, dia tetap akan dapat 8X tolak dengan 5. Inilah dia cara kita nak faham tentang sebutan algebra. Inilah dia. Satu contoh yang cikgu dah compilekan. Satu contoh yang cikgu dah compilekan. Yang ni kena faham. Masalah dia jadi apa? Cuba teka berapa ramai orang gagal matematik tahun lepas. Cuba teka berapa ramai calon SPM yang gagal matematik tahun lepas. Cuba komen dekat meeting chat. Cuba komen dekat meeting chat. Cuba kamu Google ke, kamu tanya siapa-siapa ke, berapa ramai calon SPM yang gagal matematik untuk SPM 2024. Cuba komen, cuba komen. Syabil cakap 10,000. Anas 20 juta. 20 juta tu population Malaysia dia tu. Okey. 35,000. Memerang. Memerang nama dia.
200,000, 5,000, 10,000. Yang gagal matematik pada tahun lepas SPM 2024 adalah nak dekat 5,000 orang. Dia 84,000 lebih. Tapi cikgu bundarkan. Okey. 85,000 orang calon seluruh Malaysia yang gagal matematik. Kalau cikgu cakap satu sekolah tu ada 1,000 orang, maksudnya 85 buah sekolah gagal matematik. Jadi sebab apa? Sebab cikgu tanya yang form 5, cikgu tanya yang form 4, tahu tak sebutan serupa? Dia tak tahu. Dia tak tahu sebutan serupa. Maksudnya bila tak tahu sebutan serupa, maksudnya dia tak boleh nak selesaikan algebra. Jadi kamu beruntung masuk kelas kita pada hari ni sebab kamu dah tahu dah apa nak kena buat bila kamu nampak algebra equation. Okey. Saja cikgu bagi tahu ni. Dah salin ke? Dah salin ke? Dah salin ke? Dah. Okey, baik. Jadi untuk sebutan ni, jelas ke kurang jelas? Kalau jelas boleh komen jelas. Kalau jelas boleh komen jelas. Jelas. Okey, bagus. Jadi itulah dia tentang sebutan serupa. Alright, jadi kita akan pergi kepada satu-satu. Kita akan pergi kepada satu-satu. Jadi apa yang kita nak pergi dulu? Kita akan pergi kepada two-step equation bentuk pertama. Cikgu ulang, kita akan pergi kepada two-step equation bentuk pertama. Jadi sila tengok betul-betul. Okey, jadi two-step equation kita teruskan dengan bentuk pertama. Alamak, dengar suara lah pula. Kejap cikgu mute kejap Dengar bersuara pula dah tadi. Picture equals mine. Picture is mine. Okey. Jadi, untuk two-step equation, bentuk pertama dia macam mana? Bentuk pertama yang cikgu nak ajar adalah cara bentuk dia macam ini. Inilah dia bentuk ni two-step equation. Two-step dengan two-step lain ni. Okey, bentuk yang pertama dia adalah macam ini. Kamu boleh tengok. Inilah dia bentuk pertama. Jadi bentuk pertama ni cikgu akan selesaikan ikut step. Ikut step. Step cikgu bagi juga Step cikgu bagi juga. Step dia 3y tambah 6 sama dengan 12. Dia ada step dia. Step yang pertama, tentukan sebutan serupa. Tentukan sebutan serupa. Okey. Dekat sini soalan kita 3y tambah 6 sama dengan 12. Jadi bila 3y tambah 6 sama dengan 12, kamu tahu boleh tak bagi tahu cikgu kenapa 3y ni tak boleh tambah dengan 6? Siapa boleh ajar cikgu kenapa 3y tak boleh tambah dengan 6? Sebab tak serupa. Sebab tak serupa. Sebab dia tak serupa. Sebab tu soalan tak boleh nak tambah kan? Jadi kita tentukan sebutan serupa. Jadi ambil highlight siapa yang ada highlight. Ambil pen warna-warni siapa ada pen warna-warni. Okey. Yang tak ada buatlah ikut-ikut macam mana pun. Okey, 3y ni sebutan dia lain dengan 6. Jadi 3y dengan 6 ni sebutan dia lain. Jadi dekat sini 12 ni disama sebutan dengan 6. Itu yang pertama, tentukan sebutan serupa. Yang kedua dekat sini adalah kita pindahkan. Yang kedua dekat sini adalah kita pindahkan. Maksudnya ikut sebutan serupa. Ikut sebutan serupa. Jadi 6 dengan 12 kan kita nak tinggalkan y seorang-seorang. Jadi jawapan dia adalah kita akan pindahkan 6 dulu. Kenapa? Sebab 6 tu kawan dengan 12. 6 tu sebutan serupa dengan 12. Jadi 6 ni
kita nak kena pindahkan, kita kena tengok simbol dia. 6 ni positif ke negatif? Positif. Yes. Positif pindah ke sebelah dia jadi Negatif. yes. Itu semalam punya cerita. Jadi dia positif pindah ke sebelah dia jadi negatif. Jadi 12 ni positif 6 dia jadi negatif 6. Selesai. Okey, kemudian kenapa kita kena pindahkan? Kenapa 12 ni kena pindahkan dengan 6? Siapa boleh bagi tahu cikgu kenapa 12 kenapa 6 kena pindah ke sana? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Dia serupa. Untuk Belas dan menjawab enam serupa. kenapa dia boleh dipindahkan adalah sebab dia boleh diselesaikan. Boleh selesaikan. Boleh diselesaikan. Jadi dekat sini macam mana boleh diselesaikan? Kita boleh selesaikan apa? Dia punya tambah dengan tolak. Samalah Tolak. tadi. 12 tolak dengan 6. Jadi 12 tolak dengan 6, kita akan dapat 6. 6. Sekarang kita tinggalkan huruf tu Ansur. seorang-seorang. Iaitu kita pindahkan pula 3. Jadi kita dah belajar. Kalau 3 dengan Y duduk sebelah-sebelah, dia dalam keadaan apa? Positif. Positif ke? Darab. 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 Dia duduk rapat. Jadi bila dia dalam keadaan darab pindah ke sebelah dia jadi? Bagi. Ya. Itu cerita semalam. Jadi Y sama dengan 6/3. Kita akan dapat dekat sini 6/3. Kita akan dapat 2. Itu reason dia. Setiap yang berlaku, dia ada reason dia. Dia ada sebab dia. Dia bukannya tiba-tiba jadi macam tu. Bukan. Dia tak macam tu. Siapa yang fikir, aku kena teka. Tak perlu teka. Matematik ni tak perlu teka. Dia ada reason dia. Dia ada sebab dia. Jadi cikgu akan terangkan lagi sekali. Yang pertama, sebab dia. Kenapa 3Y dengan tambah 6 ni tak boleh? Kenapa 3Y tambah 6 ni soalan tinggalkan macam ni? Sebab dia bukan sebutan serupa. Jadi soalan pun tak boleh nak selesaikan. Itu sebab pertama. Yang nombor 2, kita pindahkan 6. Ni kenapa? Kita pindahkan 6 ke sebelah sebab dia sebutan serupa dengan 12. Jadi kenapa nak kena pindahkan ke sebelah? Tengok balik nota cikgu. Dia boleh diselesaikan. Jadi 12 tolak dengan 6, kita dah selesaikan 6. Kemudian kenapa pindahkan 3? Sebab kalau selagi ada 3 sebelah Y, kita takkan dapat nilai Y. Yang ni one step equation. Ni one step equation macam kita belajar semalam. Jadi, cikgu ulang lagi sekali. Bila selagi ada huruf lain sebelah, selagi ada nombor lain sebelah huruf, kita tak boleh selesaikan nilai huruf tu. Jadi kita pindahkan 3. Jadi 3 ni kena pindah ke sebelah. Dia dalam keadaan darab. Kenapa darab? Sebab dia duduk dekat-dekat. Dia duduk rapat-rapat. Dia duduk sebelah-sebelah. Jadi dia dalam keadaan darab. Darab pindah ke sebelah, dia jadi bahagi. Okey, kenapa dia jadi bahagi dalam keadaan pecahan? Untuk menjawab kepada soalan, ada yang tanya cikgu, ada yang PM cikgu, ada yang WhatsApp cikgu. Kenapa masa sekolah rendah saya selesa pakai bahagi ni? Tapi kenapa sekolah menengah saya pakai pecahan cikgu? Okey, untuk reason dia adalah kalau kita tulis dalam bentuk bahagi, A bahagi B, kita tak nampak yang kita pindahkan tu dia duduk atas ke dia duduk bawah. Jadi bila kita buat dalam bentuk pecahan, kita boleh yakin 100% yang kita pindahkan dia di tempat yang betul. Iaitu di bawah. Itu reason dia sebab apa kita pakai pecahan. Bukan pakai simbol bahagi. Semua ada reason. Semua ada sebab. Kalau kamu pergi jumpa, ni kenapa jadi macam ni? Tak tahulah. Dia mesti ada sebab. Semua ada sebab. Jelas? Boleh faham ke contoh cikgu? Jelas? Boleh. Okey, bagus. Okey, jadi kita akan pergi kepada soalan yang sama, pattern soalan yang sama. Cikgu akan bagi kamu soalan nombor 2. Soalan nombor 2. Kita buat terus 3 soalan. Soalan nombor 3. Kita buat terus soalan nombor 3. Lepas tu kita pergi kepada soalan nombor 5. Okey. 3 soalan dulu. 3 soalan dulu.
Okey, sekarang ni cikgu nak masing-masing selesaikan 3 soalan yang cikgu baru bagi ni. Selesaikan 3 soalan yang kita baru bagi ni. Cuba buat soalan nombor 2, 3 dan 5. Cuba buat soalan nombor 2, 3 dan 5. Cuba buat. Dah siap send jawapan dekat meeting chat. Dah siap send jawapan dekat meeting chat. Dah siap send jawapan dekat meeting chat. Cikgu bagi 3 minit. Cikgu bagi 3 minit. Dah siap send jawapan dekat meeting chat. Kamu send lah. Nombor 2, V kamu berapa? Nombor 3, X kamu berapa? Nombor 5, H kamu berapa? Ni bentuk pertama. Dah habis bentuk pertama, kita pergi bentuk kedua pula. Cikgu bagi masa 2 minit lagi. Sekejap tau yang dah siap ni. Mungkinlah ada kawan-kawan yang tengah stuck. Kawan-kawan yang tengah cuba nak fahamkan. 2 minit lagi. 1 minit lagi tu. Tengok masa. Cikgu tak bagi masa yang lama. Step pun cikgu dah bagi dah. Okey. Sekejap cikgu nak minum air sekejap. 30 saat lagi. Lima, 4, 3, 2, 1, 0. Congak Selesai boleh, sudah masa yang diberikan. Congak Okey. boleh. Jadi masing-masing boleh tengok dekat depan. Kita akan pergi kepada soalan nombor 2. Kita akan pergi kepada soalan nombor 2. Sekejap. Control copy. Control dan copy. Okey, jom kita selesaikan soalan nombor 2. Kita akan selesaikan soalan nombor 3. Kita akan selesaikan soalan nombor 5. Ada yang WhatsApp cikgu. Ada yang bukan WhatsApp lah. Dia PM secara personal. Okey, dia PM
yang secara personal, yang nota-nota dekat depan ni macam mana cikgu? Saya tak sempat nak salin. Jangan risau. Cikgu akan sendkan dalam PDF. Semua yang dalam whiteboard ni, dia boleh convert kepada PDF. Nanti habis je kelas, cikgu akan send apa yang kita dah belajar malam ni. Malam ni pula dah. Pagi ni, cikgu akan sendkan dekat dalam PDF. Jangan risau. Kat situ kamu boleh study. Okey, kita pergi kepada soalan nombor 2, 3 dengan 5. Kita pergi dulu kepada soalan nombor 2. 10 tambah 3V sama dengan 25. Step yang pertama, cikgu terangkan slow-slow. Sebab cikgu nak kamu faham. Jalan kerja kita selepas ni akan jadi makin panjang. Tapi tak bermakna susah. Tak bermakna susah. Panjang tak bermakna susah. Pendek tak bermakna senang. Asalkan faham. Okey, 10 tambah 3V sama dengan 25. Step pertama. Apa step yang pertama? Nak dengar suara sikit? Apa step yang pertama? Pindahkan. Salah. Step pertama kita apa? Tentukan sebutan serupa. Ya, tu dia step yang pertama. Kalau kita masih baru, kita buat dulu sebutan serupa. 10 sebutan serupa dengan 25. Sekarang ni ada 3V. Jadi bermakna kita kena pindahkan 10. Bukan 3 tu. Jadi kita nak pindahkan 10, kita kena tengok simbol 10. 10 ni positif ke negatif? Cikgu nak tanya. Positif. 10 ni positif ke negatif? Positif. Dia positif. Jadi positif pindah ke sebelah, dia jadi apa? Negatif. Yes, dia akan jadi negatif. Jadi 3V sama dengan 25 tolak dengan 10. Kita akan 15. selesaikan, kita akan dapat 15. Jadi sekarang ni kita nak bagi V duduk sorang-sorang. Kita ada 3 dekat sebelah dia. Apa keadaan 3 dengan V ni? Siapa boleh bagi tahu? Darab. Macam mana kamu tahu dia dalam keadaan darab? Sebab dia Sebab rapat. dia rapat. Sebab dia duduk sebelah-sebelah. Jadi kita faham dia dalam keadaan darab. Ingat balik semalam, darab pindah ke sebelah dia jadi apa? Bagi. Yes. Bagi. Dia jadi bahagi. Jadi V sama dengan 15 bahagi dengan 3 ataupun 3 bahagi dengan 15. Kita nak buat simbol bahagi ke simbol pecahan? Pecahan. Yes. Sebab, cikgu ulang lagi sekali. Bila kamu letak simbol bahagi, kamu tak tahu jawapan kamu tu betul ke tak. Jadi cara dia adalah kita kena pakai pecahan. Okey. Jadi dekat sini 15 bahagi 3, V kita adalah 5. Macam mana Bagus. contoh yang Tepuk tak tangan duduk sikit. rapat? Itulah jawapan V kita sama dengan 5. Okey, kita pergi kepada soalan nombor 3. Sama je step dia. Cikgu akan ulang. 2x tambah 8 sama dengan 16. Cari sebutan serupa. 8 sama dengan 16 sebutan serupa. Manakala 2x ni dia duduk sorang-sorang. Jadi sekarang ni nak kena pindah mana dulu? Cari yang sebutan serupa dulu. Cikgu tak nak dah student cikgu yang masuk kelas malam ni, malam lagi, pagi ni confused. Apa dia confused? Nak pindah 2 ke nak pindah 8? Tak nak dah macam tu. Tak kisahlah kamu form 1 ke, belum belajar lagi ke, form 2 ke, dah terlupa, form 3 dah tak tahu apa yang dah belajar, form 4 dengan form 5 tak payah pening. Jadi dekat sini kita pindahkan 8 dulu sebab sebutan serupa. Itu dia punya kunci. Jadi kita akan pergi kepada 8 ni positif. Positif pindah ke sebelah dia jadi negatif. Jadi 2x sama dengan 16. 8 ni positif. Dia jadi negatif 8. Jadi kita selesaikan 16 tolak dengan 8. Kita dapat 8. Samalah juga tadi. Dalam keadaan darab. Darab pindah ke sebelah. Dia jadi bahagi. Jadi dekat sini 8 bahagi dengan 2, kamu akan dapat X sama dengan 4. Ini jawapan nombor 3. Selesai. Nombor 5. 3H tolak dengan 5 sama dengan 22. Ingat, step yang pertama tak perlu terus selesaikan. Step yang pertama dekat sini, cari sebutan serupa. 3H tak ada kawan dia dan kita ada 5 dengan 22. Jadi dekat sini, apa yang kita kena buat? Kita pindahkan 5 dulu ke sebelah. Jadi kita akan pindahkan 5. 5 tu positif ke negatif? Negatif. Ya.
Jangan tertukar. 5 ni negatif. Negatif pindah ke sebelah dia jadi apa? Positif. Positif. Dia jadi positif 5. Jadi dekat sini kita pun tambah. 3H 22 tambah dengan 5 kita akan dapat 27. Sekarang kita pindahkan 3 yang mana semua orang tahu di dalam keadaan darab. Darab pindah ke sebelah dia jadi bahagi. Jadi 27 per dengan 3 kita akan dapat H 9. sama dengan 9. Jadi inilah dia bentuk pertama untuk two-step equation. Cikgu. Jelas ke kurang jelas? Kalau jelas pergi dekat meeting chat, tulis jelas. Cikgu nak tengok sikit berapa ramai yang jelas. Cikgu. Tulis jelas. Cikgu. Cikgu. Ya? Macam mana kedudukan kalau dia bahagi? Macam mana kedudukan dia bahagi? Okey. Macam 3H tu bahagi. 3H tu bahagi. Yang mana ya? 3H ni dalam pecahan ke? Dia daripada bahagi nak ke darab. Oh, nanti cikgu ajar. Tu bentuk kedua. Macam mana nak tahu di dalam keadaan bahagi jadi darab kan? Betul? Betul. Tu nanti cikgu ajar. Ni bentuk pertama dulu. Okey, boleh komen dekat meeting chat. Kalau jelas, boleh komen jelas. Okey. Loading cikgu punya meeting chat. Alhamdulillah, ramai yang jelas. Good job. Boleh cikgu teruskan kepada bentuk yang kedua? Boleh. Boleh. Okey. Jadi, masing-masing boleh tengok di hadapan. Kita akan pergi kepada kita akan pergi ni kenapa ni? Okey, kita akan pergi kepada soalan yang seterusnya, checklist yang seterusnya. Checklist yang pertama cikgu dah ajar. Checklist pertama cikgu dah ajar. Cikgu ni ajar ikut checklist. Cikgu ajar ikut checklist biar student tahu lepas ni nak belajar apa, lepas ni nak belajar apa. Okey, sekarang kita akan pergi kepada bentuk yang kedua. Kita akan pergi kepada bentuk yang kedua. Okey, kita pergi kepada bentuk kedua. Bentuk yang kedua. Bentuk yang kedua, dia tak susah pun. Tapi dia ada 2 cara. Cikgu kena tunjuk asing. Bentuk yang kedua, dekat sini adalah dalam two-step equation. Untuk bentuk yang kedua, apabila dia dalam keadaan pecahan. Yang ni cikgu ajar dulu cara yang pertama. Okey, jadi cara yang pertama sama je macam tadi. Tak percaya? Cikgu copy je nota cikgu tadi. Cikgu copy je nota cikgu ni. Cikgu copy, cikgu pindah dekat sini. Ni nota tadi. Ya, pakai nota tadi. Pakai nota tadi. Jadi tengok betul-betul cikgu selesaikan. Mula-mula tentukan sebutan serupa. Jadi yang ni untuk sebutan serupa ada yang tak nampak. M/5 tu apa? M/5 dekat sini bermaksud dia bukan sebutan serupa. Sebab M/5 ni dia dalam keadaan kalau mungkin yang tak nampak dia dalam keadaan 1/5M. Dia nombor duduk sebelah huruf 1/5M. Jadi sama je macam tadi. Cumanya sekarang dia dalam keadaan pecahan. Tadi dia tak dalam keadaan pecahan. 3V, 2X dan 3H. Dan bila student tengok M/5, dia jadi pening. Alamak, ni macam ni pula. Tak, dia sama je. Dia maksudnya 1/5 darab dengan M. Cumanya dia terus darab. Iaitu M ni darabkan dengan 1 dapatlah M/5. Jelas? Jelas. Jadi bermaksud dekat sini, maksudnya dekat sini untuk sebutan serupa M/5 ni dia tak ada. Dia tak ada. Sebab dia je yang ada M. Tengok kat atas ni. Dia je yang ada M. Jadi sekarang ni je ni bukan sebutan serupa, ini bukan sebutan serupa. Inilah 2 sebutan serupa 9 dengan 11. Jadi jangan pening nak pindahkan 5 ke nak pindahkan 9. Macam tadi kita akan pindahkan 9 sebab dia sebutan serupa dengan 11. Jadi 9 ni positif pindah ke sebelah dia jadi negatif.
Jadi Jadi negatif. kamu akan dapat M per 5, 11. 9 ni positif kan? Dia jadi negatif 9. Kita pun selesaikan. 11 tolak dengan 9. Kita dapat 2. Okay. Jadi sekarang ni M ni nak tinggal sorang-sorang. M ni nak tinggal sorang-sorang. M ni nak tinggal sorang-sorang. Jadi, kamu kena pindahkan 5. Sekarang, bila dia dalam keadaan pecahan, keadaan dia dalam keadaan darab ke bahagi? Bahagi. Yes. Bahagi pindah ke sebelah, dia jadi apa? Darab. Darab. Itu je beza dia yang dengan yang tadi. Jadi dekat sini, kamu akan dapat 2 darab dengan 5. Lepas tu, kamu terus dapat jawapan M kamu sama dengan 10. Ini je jawapan ni. Sama je macam tadi, cumanya yang terakhir tu, yang tadi darab jadi bahagi. Yang ni dia tukar sikit. Sebab dia dalam keadaan pecahan, jadi dia bahagi jadi darab. Jelas? Jelas. Okay. Alright. Okay, macam biasa, kita akan cuba buat 3 soalan. Bagi cikgu masa sekejap, kita akan buat 3 soalan. Kita pergi kepada soalan nombor 6. Saya pergi kepada soalan nombor 4. 4 dengan 6 ni terbalik. Okey, sekarang kita ada 3 soalan. Cikgu dah tunjuk step dia. Cikgu dah tunjuk satu contoh. Cikgu nak masing-masing cuba selesaikan. 3 minit dari sekarang cuba selesaikan. Dah siap send jawapan dekat meeting chat. Nombor 4, K kamu berapa? Nombor 6, J kamu berapa? Nombor 8, N kamu berapa? Congak boleh ke? Okay. Good. Question. Easy. Okay, 1 minit lagi. Siap. Siap. Dah siap dah, bagus. 50 saat lagi. Sembilan. Tengok jam, tengok jam. Okey, selesai sudah masa yang diberikan. Okey, jadi ni rahsia dia. Rahsia
untuk selesaikan soalan algebra adalah faham sebutan serupa. Okey. Jadi kita pergi kepada soalan nombor 4, soalan nombor 6 dan soalan nombor 8. Okey. K per 2 tambah dengan 4 sama dengan 6. Sama je macam tadi. Cikgu buat dekat sebelah lah sebab macam sempit. Sekejap Cikgu masuk sekejap. Okey. Copy. Alright. Inilah dia. Kena faham benda ni. Faham ni elok-elok kamu boleh buat. Cikgu pernah lah ada orang kata berlaku. Cikgu tengok ni masa degree. Cikgu bukan student cemerlang pun. Cikgu just student yang belajar masa nak exam je. Cikgu bukan student cemerlang. Cikgu adalah student yang belajar masa nak exam. Kamu boleh beza dua-dua tu. Student yang cemerlang mungkinlah dia belajar daripada awal. Tapi kalau macam cikgu, jenis kawan-kawan cikgu jenis yang belajar, contoh dalam semester tu dia ada 14 minggu kan. Dalam 14 minggu, setiap subjek 14 minggu tu, minggu depan nak exam, cikgu akan belajar, cikgu akan pulun dalam masa seminggu study week tu. Cikgu akan susunlah jadual cikgu. Aku tak belajar lagi ni. Maksudnya 14 minggu punya lesson, cikgu akan susunkan betul-betul seminggu sebelum exam. Baru cikgu pulun. Masa tu cikgu tak main, cikgu kurangkan makan, cikgu study betul-betul. Cikgu bukan orang student cemerlang yang belajar daripada awal SEM sampai akhir SEM. Tapi kenapa cikgu bagi tahu? Cikgu nak kami ikut ke? Tak. Cikgu bagi tahu tu sebab bila cikgu kesuntukan masa untuk cikgu nak jawab exam minggu depan ni, banyak benda nak belajar. Jadi cikgu akan banyak ringkaskan formula-formula. Cikgu akan cuba fahamkan formula. Oh, benda ni je. Sama juga dengan algebra ni. Algebra ni, kalau kita faham, kamu nak buat latihan 100 latihan pun, bagi cikgu, bagus. Cumanya tak perlu pun. Bagus. Bagi cikgu, bagus. Bagus kalau kita nak buat banyak latihan. Cumanya kalau kamu dah faham konsep bentuk ni kamu dah faham konsep bentuk ni, kamu boleh buat latihan bentuk lain pula. Itu apa yang cikgu belajar dululah. Bila kita kesuntukan masa dan kita nak skor. Kita akan cuba kreatifkan cara belajar kita. Okey, habis dah. Alright, jadi yang ni kita akan pergi kepada soalan-soalan di hadapan. Benda yang sama sahaja. K per 2 tambah 4 sama dengan 6. Cikgu salin sekejap. J per 3 tambah 5 sama dengan 9. N per 10 tolak 20 sama dengan 0. Benda sama. Iaitu kita cari sebutan serupa K per 2 sebab dia ada K. Jadi kat sini kita ada 4 dan kita ada 6. Dia sebutan serupa. Jadi 4 ni kena pindah ke sebelah. 4 ni adalah positif. Jadi bila dia positif, pindah ke sebelah, dia jadi apa? Negatif. Jadi kita akan dapat dekat sini 6, 4 ni positif, pindah ke sebelah dia jadi negatif 4. Selesaikan dulu 6 tolak 4, kita dapat 2. Barulah kita pergi fikir K per 2. K per 2 dekat sini, K nak tinggal seorang-seorang. Jadi 2 ni dalam keadaan bahagi. Bahagi pindah ke sebelah dia jadi? Darab. Yes. Jadi kamu akan dapat K sama dengan 2 darab dengan 2. Jadi kita akan dapat K sama dengan 4. Good job, ramai yang betul. Okey, cikgu akan ulang nombor 6 dengan nombor 8. Jadi dengar betul-betul. Nombor 6. Okey, J per 3. 5 dengan 9 adalah sebutan serupa. Jadi 5 ni kita pindah ke sebelah sebab dia sebutan serupa. Jadi 5 ni positif, jadi negatif. Jadi kita akan dapat J per 3 sama dengan 9 ni kan positif. Dia jadi negatif 5. 9 tolak dengan 5. 9 tolak 5 kita dapat 4. Jadi kat sini baru kita fikir pasal 3. Kan kamu nampak dia dalam keadaan pecahan, jadi dia bahagi. Bahagi pindah ke sebelah, dia jadi darab. 4 darab dengan 3. 12. Kamu akan dapat 12.
Yes, good job. Selesai soalan nombor 8. Carilah sebutan serupa n per 10. Dekat sini kita ada 20 dengan kosong. Dia sebutan serupa juga walaupun kosong. Okey, kat sini 20 kena pindah ke sebelah sebab kawan dia duduk sebelah. Jadi 20 ni positif ke negatif? Negatif. Negatif. Ada yang salah. Negatif pindah ke sebelah dia jadi Positif. yes. Jadi dekat sini kamu akan dapat kosong tambah 20. Jadi kosong tambah dengan 20 kamu akan dapat 20 lah. Okey, sampai sini baru kamu pindahkan 10 ni. Ni bahagi Darab. pindah ke sebelah dia jadi darab. 20 darab 10 kamu akan dapat 200. 200. Inilah bentuk yang kedua. Jelas ke kurang jelas? Kalau jelas boleh komen jelas. Jelas. Jelas boleh komen jelas. Okey, habis. Okey, bagus. Saya ni jawapan ni siapa yang salah tu salin pembetulan. Ada soalan nak tanya silakan. Okey, bagus, selesai. Okey, itu adalah bentuk yang kedua. Bentuk yang kedua ni dia ada nama lain dia, partial fraction. Okey, kita pergi kepada bentuk yang ketiga. Bentuk kedua cikgu dah ajar bentuk kedua. Bentuk kedua cikgu dah ajar. Kita pergi kepada bentuk yang ketiga pula. Iaitu n tolak 31 per dengan 4 sama dengan 2. Jadi, kita pergi kepada bentuk ketiga. Bentuk pertama dah pergi. Bentuk kedua dah pergi. Kita pergi kepada bentuk ketiga. Iaitu masih lagi dalam two-step equation. Sekarang kita pergi kepada bentuk ketiga. Cikgu nak kena copy ni. Okey, bentuk ketiga ni dia punya step lain sikit. Step dia. Okey, cikgu nak tanya kamu semua. Kita ada 31 dengan 4. Kita nak kena pindah mana dulu? 4. Cuba komen dekat meeting chat. Ya ke 4? Cuba komen dekat meeting chat. Untuk soalan ni, kita ada dekat bahagian N tu kita ada 31 dengan 4. Kita nak kena pindah mana dulu? Jujur je. Siapa nak jawab 31, jawab 31. Siapa nak jawab 4, komen dekat 4. Komen kat meeting chat. Komen dekat meeting chat. 31. Ada yang cakap 31, ada yang jawab 4. Okey. Negatif 31. Negatif 31. Pindah komen kat meeting chat. Okey, sekarang masing-masing baca komen. Masing-masing cikgu nak semua orang baca komen. Baca komen, tengok kawan-kawan punya jawapan. Tengok jawapan kawan kamu. Kamu yang tak bagi jawapan lagi tak tulislah jawapan apa. Okey, jadi dekat sini kamu tengok jawapan yang kamu komen dekat kawan-kawan komen dekat meeting chat. Okey, boleh stop. Okey. Jadi jawapan dia dekat sini adalah 4. Cikgu ulang, jawapan dia adalah 4. Cuba kamu tengok dekat meeting chat. Siapa yang jawab 31, pindahkan 31. Semua tu salah. Maksudnya, dekat dalam meeting chat ni, ada banyak yang jawab 31. Jadi kamu bayangkan, berapa ramai orang yang dah salah. Berapa ramai orang yang dah salah. Jadi, step yang pertama dekat sini adalah kita akan pindahkan 4. Kenapa pindahkan 4? Kenapa bukan 31? Okey. Yang ni cikgu nak ajar ni. Yang ni cikgu nak kamu faham. Kalau yang tadi, dia dalam keadaan sebutan yang berbeza. Ni. Sebab tu cikgu asingkan. Ni bentuk yang kedua. Ni bentuk yang ketiga. Lain. Tadi, kita pergi kepada K per 2, satu sebutan. 4 adalah satu sebutan. Sekarang ni dekat sini N tolak dengan 31 per dengan 4. Dia duduk dalam
satu sebutan. Jadi, kenapa jawapan dia bukan 31, cikgu? Sebenarnya 31 tu bukan 31. Cikgu ulang. Sebenarnya 31 tu bukan 31. Habis tu apa? 31 tu apa? Sebenarnya yang, alamak, ada kawan menyanyi lah. Okey. Alamak. Okey. Sebenarnya 31 tu bukan 31. Dia adalah hasil daripada N per 4 tolak 31/4. Jadi kalau kamu cakap 31, kamu akan salah. Sebab jawapan dia sebenarnya adalah 31/4. Ini bila kamu nampak pecahan dia bergabung. Tadi pecahan dia tak bergabung. Nampak? K per 2 je. 4 ni duduk belah lain. Sekarang pecahan dia bergabung. Jadi bila pecahan dia bergabung, kita akan nampak dia punya asing. N per 4. 31 pun 31/4. Jadi siapa yang cakap pindahkan 31, jawapan dia salah. Sebab apa? Sebab 31 sebenarnya adalah 31/4. Samalah juga dengan pecahan. Ini pemahaman tentang pecahan. Cikgu terangkan. Okey, contoh kalau cikgu cakap 1/2 tambah 7/2. Tambah 5/2 lah. 7, 8. 8/2. Tengok. Jadi, formula bagi pecahan, step bagi pecahan ni, bila pembawah tu dah sama, iaitu sini 2, sini pun 2, dia boleh gabung. Kita kena ingat balik yang kita belajar masa sekolah rendah. Dia boleh gabung. Jadi, bila dia bergabung, 8 ni bukan 8. 8 ni bukan 8. Tapi 8 ni adalah 8/2. Sama je lah konsep dengan yang ni. Jelas? Nak dengar suara sikit jelas? Jelas. Okay, bagus. Jelas. Alright, jadi step dia dekat sini adalah Jelas. bagus. Okey, step dia dekat sini adalah kamu kena step pertama tak cari sebutan serupa. Step yang pertama kena hilangkan pecahan. Kamu kena hilangkan pecahan. Jadi step dekat sini dia bukan tentang sebutan serupa. Dia tentang simplify the equation. Simplify, permudahkan equation persamaan. Jadi kenapa hilangkan pecahan? Sebab kita nak permudahkan. Sebab kita nak permudahkan persamaan. Nak mudahkan bentuk persamaan tu. Jadi cara dia macam mana? Cara dia senang je. Iaitu N tolak 31 per dengan 4 sama dengan 2. Ada yang cakap darab semua dengan 4. Betul juga. Betul juga. Tapi cikgu akan ajar. Bila dia dalam keadaan pecahan, maksudnya dia dalam keadaan bahagi ke darab? Darab. Bahagi. Pecahan yang kita belajar semalam, bila kita nampak dia dalam keadaan pecahan, dia dalam keadaan bahagi. Bahagi pindah ke sebelah, dia jadi apa? Darab. Bermaksud dekat sini N tolak 31 sama dengan 2 darab dengan 4. Jadi 8. N tolak 31 2 darab 4 kita dapat 8. Barulah kita cari sebutan serupa 31 dengan 8. 31 ni kita pindahkan ke sebelah. 31 ni positif ke negatif? Negatif. Negatif pindah ke sebelah dia jadi? Positif. Yes. Positif. Jadi jawapan kita dekat sini adalah 8 tambah 31. Jadi kita akan dapat 39. Ni jawapan dia. Ni konsep. Ini adalah konsep. Lepas ni jangan pening-pening dah. Nak pindah mana, jangan pening-pening dah. Jadi cara dia dekat sini, kalau kita nampak pecahan tu bergabung. Kita nampak pecahan tu bergabung. Tadi pecahan tu asing-asing. Asing-asing. K per 2 je. Sekarang kita nampak pecahan tu bergabung. N tolak 31 per dengan 4. Bergabung. Jadi bila dia bergabung, dia bukan tentang sebutan serupa. Dia adalah tentang permudahkan persamaan. Boleh faham ke? Ke pening? Jelas ke? Jelas. Okey, baik. Okey,
Okey, mantap. Okey, kita cuba buat beberapa soalan bagi cikgu masa. Ya, tengah cari soalan. Soalan nombor 6. Soalan nombor 7. Soalan 17. Tak payah cancel aja. Okey, cuba selesaikan soalan 6, 7 dan 17. Okey, masa tak boleh lama. Cikgu bagi masa 3 minit sahaja. 3 minit je tau. Kelas kita dah nak habis ni. Okey. Cuba selesaikan. Sekejap. Uish. Terbalik. Dah dapat komen dekat meeting chat. Nombor 6, X tu sama dengan berapa? Nombor 7, V tu sama dengan berapa? Nombor 17, N tu sama dengan berapa? Dah siap komen. Oh, betul. Cancel aja. Ini boleh cuma buat lagi buat homework nanti. Tengok masa tau. Cikgu kesentukan masa. Siap. Dah siap komen Dah siap komen Cepat masa dia. Okey. Selesai sudah masa yang diberikan. Okey. Jadi yang tak dapat boleh tengok dekat depan lah. Kita akan pergi kepada bentuk yang ketiga. Ada yang dah tanya cikgu esok nak belajar apa? Esok kita belajar bracket. Esok kita belajar bracket. Nombor 3 saya start. Panjang lah jalan kerja dia. Macam ni. Dia ada bracket. Ni kita akan sentuh bracket esok lah. Cikgu akan tunjuk lah. Jalan kerja dia boleh jadi panjang. Okey. Tapi tak apa. Panjang tak bermaksud susah. Boleh je nak selesaikan. Okey. Just follow je step cikgu betul-betul. Terang. Tak faham so cikgu tu.
Okey, kita akan pergi kepada soalan nombor 6, soalan nombor 7 dan soalan nombor 17. Okey. Jadi banyaklah benda yang kita tak tahu lagi kan? Sebab itulah kita kena sentiasa belajar. Cikgu pun sentiasa belajar. Cikgu belajar macam mana nak mengajar. Maksudnya, student pening yang ni, cikgu kena fikir. Malam tu cikgu nak tidur, cikgu kena fikir. Macam mana nak bagi diorang faham? Tu kadang-kadang lah. Tapi selalunya, insyaAllah boleh. Okey, jadi kita pergi kepada soalan nombor 6. Untuk yang masih confused, dekat sini nak pindah lah mana? Jawapan dia adalah kita kena simplekan kita punya persamaan. Kita punya kena simplify kita punya persamaan. Cikgu salin balik soalan ni. Okey. Jadi untuk yang nombor 6 ni, cara nak selesaikan dia adalah bila kamu nampak pecahan tu bergabung. Cikgu ulang. Bila kamu nampak pecahan tu bergabung, bermaksud kamu kena hilangkan pecahan. Macam mana nak hilang? Pindahkan sahaja 6 ni ke sebelah. Jadi 6 ni kan bahagi pindah ke sebelah dia jadi apa? Darab. Yes. Jadi kamu akan dapat negatif 1 darab dengan 6 sama dengan 5 tambah X. Senang je. Negatif 1 darab 6 dapat negatif 6 lah. Barulah kamu pindahkan 5 ke sebelah. 5 ni adalah positif ke negatif 5 ni? Positif. Positif. Positif pindah ke sebelah dia jadi apa? Negatif. Positif pindah ke sebelah dia jadi apa? Negatif. Negatif. Yes, negatif. Negatif 6, negatif 5 sama dengan X. Dekat sini kamu akan dapat jawapan dia negatif 11. Ni jawapan nombor 6. Siapa yang dah dapat tu kira bagus dah sebenarnya. Bagus dah sebenarnya. Okey, soalan nombor 7. Bila kita nampak pecahan bergabung. Inilah contoh dia pecahan bergabung. Okey, jadi kita kena hilangkan dia punya pecahan. 3 ni bahagi samalah macam tadi. Bahagi pindah ke sebelah dia jadi darab. Jadi V tambah 9 kita akan dapat 8 darab dengan 3. Jadi V tambah dengan 9, 8 darab 3 kita dapat 24. Jadi 9 ni positif, positif pindah ke sebelah, dia jadi negatif. Jadi kamu akan dapat 24 tolak dengan 9. 24 tolak dengan 9, kita akan dapat V sama dengan 15. Tu jawapan dia. Okey, soalan yang terakhir ni ramai yang tersilap. Ramai yang tersilap. Betul dah. Dia betul dah. Dia pindahkan 16 ni. Dia tersilap apa? Dia pergi negatif jadi positif. Salah. Apa yang tukarkan simbol 16 daripada negatif jadi positif, salah. Salah tau. Sebab apa? Sebab kita dah setkan dia bahagi jadi darab. Kenapa kita nak gabungkan negatif jadi positif? Salah jadi maksudnya kamu nak pindahkan dia, kamu kena kekalkan negatif 16 tu. Sebab sekarang ni kamu punya choice bukan perpindahan negatif jadi positif. Tapi kamu punya perpindahan adalah bahagi jadi darab. Maksudnya 16 tu kena ada lah negatif. Kena ada negatif tu. Tu cara dia. Okey. Jelas? Boleh faham? Jelas. Macam tu lah. Okey, jadi kat sini kita baru selesaikan negatif 1 darab negatif 6. Matematik ni, kamu tersilap satu simbol negatif dalam 10 persamaan, kamu salah. Semua salah. Jadi hati-hati. Okey, negatif 1, negatif 6. Negatif darab negatif jadi positif. 1 darab 16 dapat 16. Selesai. Jadi dekat sini, last sekali baru kita pindahkan 5. 5 tu positif. Pindah ke sebelah dia jadi negatif 5. Jadi, kita akan dapat jawapan kita N sama dengan 11. Ni jawapan kita. Nombor 6, nombor 7 dan nombor 17. Dah boleh faham dah ke ni? Nak dengar suara sikit, dah boleh faham ke? Boleh. Okey. Inilah dia cara nak selesaikan dia. Inilah cara. Nombor 17 tu. Ramai yang salah tu. Nombor 17, tengok balik.
Dia bukan 21. Dia adalah bukan juga negatif 11. Dia adalah 11. Jadi kadang-kadang dalam matematik ni kita nampak benda tu mudah. Benda tu mudah. Kita nampak benda tu jalan persamaan tu persamaan yang okey pening tak. Kita just kena fahamkan konsep sahaja. Jadi kena ingatlah ni, cikgu nak tekankan betul-betul ni sebab bukan kamu je lah salah. Dalam exam SPM pun ada juga berlaku benda ni. Jadi benda yang sepatutnya kita pilih bahagi jadi darab. Jangan gabungkan, jangan campurkan, jangan sekalikan negatif jadi positif. Kalau kamu setkan bahagi jadi darab je lah. Tak payah nak gabungkan negatif jadi positif. Lagi sekali nak dengar suara sikit. Jelas? Okay, bagus. Jelas. Okay, good job. Jom kita pergi kepada checklist kita. Jadi checklist kita hari ni adalah checklist yang ketiga. Bentuk ketiga cikgu dah ajar. Jadi setengah jam yang terakhir ni kita akan cover multi-step equation. Tak, jalan kerja dia nampak panjang tapi boleh je nak buat. Okey, jadi multi-step equation dengan two-step equation ni apa beza dia? Kita pergi kepada satu-satu bentuk two-step equation dulu. Kalau two-step equation, kamu akan nampak dua kali anak panah. Satu kali, dua kali. Dua kali pergerakan. Sebab tu kita panggil dia two step. Dua langkah. Ni bentuk pertama. Kita pergi kepada bentuk kedua. Satu kali, dua kali. Ada dua kali pindahkan. Sebab tu kita namakan dia two step. Ni bentuk kedua. Kita pergi pula kepada bentuk ketiga. Kita pindahkan. Satu kali, dua kali. Jadi bentuk ketiga pun ada dua kali perpindahan. Nampak cikgu buat anak panah ada dua je kan? Bermakna kita boleh nampak itu adalah two-step equation. Jadi, dia tak ada three-step equation. Dia terus pergi kepada multi-step. Yang ni adalah pengenalan untuk hari esok. Multi-step equation, jangan expect jalan kerja tu pendek. Jalan kerja tu akan jadi panjang. Esok, panjang lagi. Lusa, panjang lagi. Tapi boleh buat ke? Boleh. Sebab cikgu akan bagi step sekali. Sebab tu kelas kita nama dia apa? Basic to advance. Takkan advance jalan kerja dia pendek? Takkan advance jalan kerja dia pendek je? Tak boleh lah macam tu. Okey, boleh ke cikgu teruskan kepada multi-step? Boleh. Okey. Jadi kena fokus betul-betul. Kena fokus betul-betul. Multi-step ni, yang cikgu nak ajar hari ni, dia multi-step dia ada banyak. Multi-step yang tak ada bracket. Esok kita akan belajar multi-step yang ada bracket. Esok kita akan belajar multi-step yang dalam keadaan fraction. Dan itulah dua tu dah banyak dah sebenarnya. Multi-step ada bracket dan multi-step ada fraction. Itu esok. Jadi ini pengenalan untuk esok. Maksudnya dia ada lebih daripada dua perpindahan. Dia okey je, senang je, just fokus je. Okey, jadi multi-step ni kita akan selesaikan satu-satulah. Multi-step kalau kamu nampak dekat sini, cikgu akan tunjuk, cikgu akan kenalkan dulu dekat kamu. Multi-step dekat sini dia dipanggil sebagai two-sided equation. Yang cikgu nak ajar hari ni adalah two-sided equation. Two-sided equation. Kenapa two-sided equation? Sebab kita boleh nampak dia ada nombor belah kiri, dia ada nombor belah kanan. Dia ada nombor belah kiri, dia ada nombor belah kanan, dia ada nombor belah kiri, dia ada nombor belah kanan. Susah ke? Ya Allah, tak susah pun. Okey. Jadi cikgu akan bagi step lah. Cikgu akan bagi step. Ya? Nak pergi tandas boleh? Okey, baik. Jangan lama-lama tau. Okey. Jadi cikgu akan tunjukkan step dulu dan cikgu akan bagi contoh. Cikgu akan tunjuk step dan cikgu akan bagi contoh. Ni two step. Ni two step boleh padam dah. Two step tu boleh padam dah. Okey. Cikgu akan bagi satu contoh dulu. Okey, kita buat dulu yang ada 4 nombor dulu.
Ini jangan pening pula. Ini ada berapa nombor? 1, 2, 3, 4. Ini ada berapa nombor? 1, 2, 3, 4, 5. Ini ada berapa nombor? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maksudnya yang cikgu nak ajar ni, datanglah 10 nombor sekalipun, step dia sama sahaja. Tengah fokus ke ni? Nak dengar suara sikit? Tengah fokus ke? Ya. Okey, baik. Jadi step dia adalah sama sahaja macam tadi. Yang pertama, tentukan sebutan serupa. Adalah tentukan sebutan serupa. Sebab tu cikgu cakap, tulang belakang algebra adalah sebutan serupa. Dekat Malaysia je ke? Tak. Dekat UK pun, kat US pun sama. Dia belajar benda yang sama. 18Z tambah dengan 9 sama dengan 298 tambah dengan Z. Cari sebutan serupa. Tentukan dulu. Tentukan dulu. Maksudnya ada highlight, pakai highlight. Ada pen warna-warni, pakai pen warna-warni. Jadi 18Z kamu cari sebutan serupa. 18Z. Ini ada Z. Dekat sini ni sebutan serupa dia. 9 yang tak ada huruf. 9. Ada tak yang tak ada huruf lagi? Ada. 298. Ni pun tak ada huruf. Itulah step yang pertama. Tak perlu buat apa-apa. Just tentukan sahaja. Okey. Jadi bila dah berjaya tentukan, kamu pergi pula kepada step yang kedua. Step yang kedua adalah kita pindahkan. Kita pindahkan ikut sebutan serupa. Ikut sebutan serupa. Macam mana? Okey. Jadi nak ikut sebutan serupa, kat sini ada huruf. Z ni ada huruf, ni tak ada huruf. Jadi yang ada huruf duduk belah kiri. Jadi ada huruf duduk belah kiri. Yang tiada huruf salin, yang tiada huruf duduk belah kanan. Mana kiri, mana kanan? Ni. Kita anggap sama dengan ni duduk dekat belah tengah, ini kita panggil kiri. Yang ni kita panggil kanan. Kiri ni dalam bahasa Inggeris kita panggil left hand. Left side. Kanan kita panggil right side. Jadi bermaksud dekat sini yang ada huruf kena duduk belah kiri. Ni kiri. Jadi ada huruf 18Z. Tak payahlah gerakkan 18Z tu. Biar je lah dia duduk diam. Sebab dia dah duduk di tempat yang betul. Tapi Z ni duduk belah kanan. Pindahkan belah kiri. Jadi Z ni positif. Positif pindah ke sebelah dia jadi... Negatif. Yes. Dia jadi negatif Z. Jadi selesai. Itu untuk yang ada huruf. Yang tiada huruf, tengok betul-betul. Dia duduk belah kanan. Ni kanan. Ni kanan kita. Ni kanan kita. Jadi, kamu boleh tengok. 298 dah memang duduk belah kanan. Jadi, salin je balik. Sebab dia dah memang duduk belah kanan. Tapi 9 ni positif. Tapi dia duduk belah kiri. Kamu kena pindahkan dia duduk belah kanan. 9 ni positif. Positif pindah ke sebelah dia jadi? Negatif. Yes, negatif 9. Dah, habis. Kita dah pindahkan ikut sebutan serupa. Jadi kenapa kena pindahkan ikut sebutan serupa? Cikgu dah ajar dah tadi. Kamu tengok balik nota sebutan serupa. Sebab kita boleh selesaikan. Jadi kita selesaikan. Kita selesaikan. 18Z tolak dengan Z dapat berapa? 18Z tolak dengan Z dapat berapa? 17. Ya, 18. 17. Maksudnya kalau kamu nampak 1 je huruf ni, dia ada nombor 1 lah. 18 tolak dengan 1, kita dapat 17Z. 17. Kenapa boleh selesaikan? Sebab dia dah dalam keadaan sebutan serupa. 298 tolak dengan 9, kita dapat 289. Kenapa boleh selesaikan? Kat atas tak boleh selesaikan. Kat atas ni, 2 ni sebutan berbeza. Jadi bila kita dah pindahkan untuk sebutan serupa, baru boleh selesaikan. Nampak daripada ada 4 nombor. Daripada 4 nombor. 1 nombor, 2 nombor, 3 nombor, 4 nombor. Ada 4 nombor. Dah jadi 2 nombor. 1 nombor, 2 nombor. Jelas? Sampai situ boleh follow? Jelas. Jadi sekarang ni, nombor 4 barulah kamu cari nilai huruf. Cari nilai huruf. Cari nilai huruf ni macam mana?
17. Ni kan darab. Darab pindah ke sebelah dia jadi apa? Bahagi. Bahagi. Iya. Jadi kat sini kamu akan dapat 289 per dengan 17. Dapat Jadi 17. kita pun tekan kalkulator. 289 bahagi dengan 17. Kita dapat 17. Nampak? Boleh je nak selesaikan. Boleh sangat nak selesaikan. Just ikut sahaja step yang cikgu dah gariskan. Cikgu Inilah dia. 298. Okay, dah salin ke? Dah salin dah? Ke tengah salin lagi? Tengah salin lagi ya? Okay, salin. Okay, baik. Jadi, untuk soalan dekat depan ni. Alamak. Okay, untuk soalan dekat depan ni, cikgu dah bagi step. Cikgu dah bagi satu contoh buat 2 soalan. Cikgu nak masing-masing cuba selesaikan 2 soalan. Ini soalan yang pertama, nombor 2. Dan ini adalah soalan yang ketiga, nombor 3. Selesaikan soalan nombor 2 dengan soalan nombor 3. Soalan nombor 2 dan soalan nombor 3. Selesaikan. Tengok contoh cikgu, tengok step cikgu. Okey, tak apalah cikgu bagi masa satu soalan tu 2 minit. Okey. Jadi cikgu bagi masa 4 minit. Cuba selesaikan. Tambah pula. Okay, 16 siap. Dah siap dah? Dah siap boleh share jawapan kat meeting chat? Tak apa raya. Ya. 1 minit lagi. Mandi dulu. Cikgu dah siap. Okey, jangan 40 saat lagi.
Okey, jadi masa yang diberikan sudah pun tamat. Jadi kita akan pergi kepada soalan nombor 2 dan soalan nombor 3. Okey, cikgu harap kamu gunakanlah masa yang cikgu bagi tu dengan sebaiknya lah. Sebab cikgu jarang-jarang diam dalam kelas ni. Aha, okey. Jadi 4 minit tu lama jugalah diam tu. Okey. Kita akan selesaikan soalan nombor 2 dan soalan nombor 3. Okey, mungkinlah ada yang tak dapat lagi kan? Cikgu akan tunjukkan jawapan dia, ya. Okey, soalan nombor 2 dulu cikgu buat. 7 tambah 16x sama dengan 142 tambah dengan x. Cikgu salin jap. 148 tambah dengan x sama dengan 20 tambah dengan 9x. Okey, jadi comparekan jawapan kamu dengan jawapan cikgu. Boleh ke ni? Cikgu nak mula buat ni. Nak dengar suara sikit boleh? Boleh. Alright. Jadi, tengok kepada soalan dekat depan. Yang pertama jangan buat apa-apa. Iaitu kita cari sebutan serupa. 16x sebutan serupa dengan x. Manakala 7 sebutan serupa dengan 142. Tu sebutan serupa dia. Sekarang tengok balik step cikgu. Ni tak apa, cikgu copy lah yang ni. Cikgu takut ada yang pening kan. Ya, cikgu copy kejap. Okey, kita pergi kepada soalan nombor 2. Ikut step cikgu. Tentukan sebutan serupa. Okey, dah tentukan dah sebutan serupa. Pindahkan ikut sebutan serupa yang ada huruf duduk belah kiri. Ni mana kiri kita? Ni kiri kita. Ini adalah kanan kita. Jadi kiri mesti ada huruf. 16x. Dia dah memang duduk belah kiri kan. Jadi salin je lah 16x. X ni duduk belah kanan. Jadi kita kena pindahkan ke sebelah. Kena tengok dia punya simbol. Ni kan positif. Jadi positif jadi negatif. Jadi negatif x. Selesai. Kemudian kita pergi pula kepada yang seterusnya. Yang tak ada huruf duduk belah kanan. Ni kanan kita. 142 ni kan dah duduk belah kanan. Biarkan dia duduk belah kanan. Yang ni 7 ni duduk belah kiri. Jadi kena pindahkan ke kanan. 7 ni pun positif. Jadi positif pindah ke sebelah dia jadi negatif 7. Itu adalah step yang kedua. Selesai step yang kedua. Step ketiga, selesaikan kamu punya sebutan serupa tadi. 16x tolak x, kita akan dapat 15x. Sama dengan, kita tekan kalkulator 142 tolak dengan 7, kita akan dapat 135. Selesai step yang ketiga. Step yang terakhir adalah baru cari nilai huruf. Yang mana 15 dalam keadaan darab. Jadi darab jadi bahagi. Jadi kamu akan dapat x sama dengan 135 per dengan 15. Jadi kita pun tekan kalkulator, kita akan dapat x sama dengan 9. Jelas? Yes. Jelas. Itulah dia. Nampak? Jalan memanglah panjang. Memanglah panjang. Tapi boleh je nak buat. Boleh je nak buat. Alright. Jadi cikgu pergi kepada soalan nombor 3. Ikut step cikgu. Soalan nombor 3 cikgu akan selesaikan ikut step cikgu. Jadi kita akan tentukan sebutan serupa x dan 9x. Lepas tu yang tak ada huruf 148 dengan 20. Lepas tu buat apa? Kita pindahkan ikut sebutan serupa ada huruf duduk belah kiri. Jadi mana kiri kita, mana kanan kita. Sama je lah macam tadi. Sama saja macam tadi. Cikgu, izinkan saya ke tandas. Okey. Okey, jadi
Untuk yang belah kiri mesti ada huruf. Jadi X ni dah memang duduk belah kiri. Jadi kita letak X. 9 ni duduk belah kanan. Kena pindahkan ke sebelah. Jadi ni kan positif. Positif pindah ke sebelah dia jadi negatif. Negatif 9X. Sama dengan yang ada huruf, yang tak ada huruf duduk belah kanan. Jadi 20 ni dah memang duduk belah kanan. Salin balik. 148 ni duduk belah kiri. Kena pindah ke sebelah. Jadi positif pindah ke sebelah dia jadi negatif 148. Selesaikan. Cikgu nak dengar suara X tolak 9X dapat berapa? Negatif 8. Negatif 8X. Ya, negatif 8X. Siapa dapat 8 salah. Okey, kat sini kita selesaikan 20 tolak dengan 148. Kita dapat negatif 128. Step yang ketiga selesai. Step yang keempat, cari nilai huruf. Jadi cikgu nak pindahkan negatif 8 ni, cikgu pakai apa? Darab jadi bahagi ke negatif jadi positif? Darab jadi bahagi. Dibagi. Darab jadi bahagi. Jadi kita tak pakai negatif jadi positif. Bermakna dekat sini negatif 128 per juga dengan negatif 8. Bawa sekali dia punya negatif tu. Jadi kita pun tekan kalkulator. Negatif 128 bahagi dengan negatif 8. X kamu akan dapat sama dengan 16. Jelas? Boleh faham? Okey, baik. Jadi untuk kita punya checklist, cikgu dah ajar dah yang ni. Two-sided yang ada 4 sebutan. Sekarang kita akan terus selesaikan yang ada 4, dia ada 5 dengan 6 sebutan ni. Cikgu akan buat belah atas, kamu akan buat belah bawah. Sila tengok betul-betul. Ni yang terakhir dah, lepas tu habis dah kelas kita. Okey, kita buat sama-sama terus. Kita buat sama-sama terus. Sempat ke masa Sempat. Sempat. Okey. Jangan risau siapa yang tak sempat salin, cikgu akan send PDF ni dalam grup Telegram. Jangan tak join pula grup Telegram tu. Okey, baik. Okey, jadi cikgu akan buat belah kiri, kamu akan buat belah kanan. Cikgu akan buat belah kiri, kamu akan buat belah kanan. Cikgu kalau dia macam ni banyak-banyak ni macam mana? Sama ke lain dengan yang tadi? Sama je. Sama sahaja. Okey. Okey. Jadi step yang pertama cikgu akan tunjukkan. Step yang pertama cikgu tunjuk belah kiri, kamu buat belah kanan. Tapi kamu salin dulu cikgu punya jalan kerja tu baru boleh buat. Okey, tengok dulu yang ni. Okey. Step yang pertama adalah kita akan tentukan sebutan serupa. Sama je, tentukan sebutan serupa. Tentukan sebutan serupa. Sini ada X. Sini ada X. Sini tiada huruf. Ni pun tiada huruf. Ini pun tiada huruf. Jadi dekat sini, ini belah kiri. Ini belah kanan. Jadi kita ada dua belah, iaitu kiri dengan kanan. Jadi macam mana ni? Tengok betul-betul. Okey. Kalau tadi kita terus pindahkan. Tapi sekarang ni, dia ada belah kanan tu ada sebutan serupa. Sebutan serupa ni boleh selesaikan ke tak? Cikgu nak tanya, sebutan serupa ni boleh selesaikan ke tak? Boleh. Jadi selesaikan dulu. Selesaikan dulu. 64 tolak dengan X. 18 boleh tambah dengan 20 sebab dia sebutan serupa. Jadi kita tambahkan 18 tambah dengan 20. Jadi kamu terus dapat 38. Jadi kalau kamu nampak yang belah bawah ni kan ada 4 dah huruf. Step dia sama macam tadi. Nampak? Step dia sama macam tadi. Iaitu kamu tentukan balik sebutan serupa. Ini X. Ini 12X. Ini 64. Ini 38. Tadi kita boleh nampak dalam satu bahagian. Macam belah kanan ni, kita boleh nampak dia adalah sebutan serupa. Maksudnya, kita boleh selesaikan dulu. Kita selesaikanlah dulu. Jadi,
dekat sini kita pun selesaikan 18 tambah 20 dapat 38 selesai. Lepas tu dah sampai 4 huruf ni nak buat apa? 4 nombor ni nak macam mana? Ulang balik macam tadi. Nampak tak? Tu yang cikgu cakap. Kalau soalan tu ada 10 nombor sekalipun, kita boleh buat. Jadi sekarang ni kita pindahkan. Ya, belah kiri kena ada huruf negatif X. 12 ni positif, pindah ke sebelah dia jadi negatif 12X. Selesai. Kemudian, ni kan 38. Belah kanan kan tak ada huruf kan? Positif 38, salin balik. 64 pindah ke sebelah. Positif pindah ke sebelah dia jadi negatif 64. Boleh follow ke ni? Nak dengar suara sikit? Boleh follow ke? Boleh. Boleh. Step yang sama kita selesaikan. Negatif 1, negatif 12 kita dapat. Negatif 13X. 38 tolak dengan 64 kita dapat negatif 26. Sekarang ni dia dalam keadaan darab macam tadi. Darab pindah ke sebelah, dia jadi bahagi. X sama dengan negatif 26 per dengan negatif 13. Jadi dekat sini kamu akan dapat jawapan dia X adalah 2. Jelas? Boleh faham? Ya, boleh. Okey. Jadi yang soalan dekat belah kanan tu adalah soalan terakhir untuk hari ni. Cikgu bagi masa satu soalan ni. Cuba kamu selesaikan. Cikgu bagi masa 2 minit sahaja. 2 minit sahaja boleh selesaikan. Cuba buat. Tentukan dulu sebutan serupa. Ada tak yang sama? Tentukan dulu sebutan serupa. Step sama je macam tadi. Jangan pening-pening pula. Step dia sama sahaja macam tadi. Dah. Okey. Dapat buat? Dapat. Bagus. Okey. Jadi cikgu akan selesaikan soalan di hadapan. Ini adalah soalan kita yang terakhir untuk hari ini. Okey. Jadi sila tengok betul-betul lah. Sila tengok betul-betul. 211 tolak dengan Y. Cikgu salin balik. Tambah 36. Sama dengan 19. Tambah 12Y. Tambah dengan 7. Jadi soalan dekat depan ni. Tentukan dulu sebutan serupa. Jadi dekat sini ada Y. Ini pun ada Y. Okey, habis dah ada Y. Kita cari pula sebutan serupa ni 211. Ini 36. Ini 19. Dan ini 7. Jadi, kita boleh nampak dekat bahagian kiri dengan kanan. Dia dah ada dah sebutan serupa. Dia dah ada dah sebutan serupa. Dekat belah kiri dengan kanan. Dah ada dah sebutan serupa. Iaitu 21 dengan 36.
Jadi bila dekat bahagian yang sama dah ada sebutan serupa, selesaikan dulu. Selesaikan dulu. 211 tambah dengan 36, kamu dapat 247. Tolak Y. Sama dengan 19 dengan 7 ni boleh selesaikan. Kamu akan dapat 26 tambah 12Y. Nampak? Panjanglah macam mana pun, dia akan kembali kepada yang ni, 4 huruf ni. Yang ni 4 huruf ni. Boleh follow ke? Boleh follow ke? Yes. Boleh. Boleh. Alright. Jadi ini adalah Y, sebutan serupa. Sebutan serupa tentukan lagi sekali. 247, sebutan serupa dengan 26, tentukan lagi sekali. Kena ingat yang ada huruf duduk belah kiri. Negatif Y dah memang duduk belah kiri. Positif 26, kita pindahkan. Positif jadi negatif 12Y. Sama dengan 26, ada huruf, tak ada huruf duduk belah kanan, 26. Ini kan positif 24, 247, kita pindah negatif 247. Selesaikan. Negatif Y, negatif 12, dapat berapa semua? Negatif Y, negatif 12, dapat berapa? 13. Negatif 13. Kita akan dapat negatif 13Y. 26 tolak dengan 247, kamu dapat negatif 221. Jadi apa nak buat lagi? Pindahkan je lah 13 ni. Ni kan darab, pindah ke sebelah dia jadi bahagi. Jadi Y sama dengan negatif 221 per dengan negatif 13. Jadi kita pun tekan kalkulator, kita akan dapat Y sama dengan 17. Good job. Siapa yang dah dapat? Bagus. Dia betul. Cikgu nampak kat sini dapat ramai, dapat 14. Good job. Good job. Maksudnya kamu dah boleh dah. Boleh dah. Jadi cikgu akan tengok dekat checklist apa yang cikgu nak ajar ni. Cikgu dah terang dah yang ni dan cikgu dah terangkan dah yang ni. Jadi semua benda ni cikgu dah cover. Okey. Cuba komen dekat meeting chair ni. Siapa rasa kelas hari ni senang, boleh komen senang. Siapa rasa kelas hari ni sederhana, boleh komen sederhana. Siapa rasa kelas kita hari ni susah, boleh komen susah. Cikgu nak baca sikit. Oi, senang, senang, senang. Good job. Bagus, 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 bagus. Itulah dia. Cara algebra tu. Okey, selesai. Jadi sampai situ sahaja untuk kelas kita hari ni. Siapa-siapa ada soalan boleh stay. Jadi sampai situ sahaja. Cikgu akan upload ni dalam Telegram. Jangan lupa study. Cikgu upload terus. Okey, jadi sampai situ sahaja. Maaf mana-mana kurang daripada cikgu. Kita jumpa pula esok. Esok kita belajar bracket. Jadi, Assalamualaikum. Selamat berehat dan selamat pagi. Bye. Okey. Okey. Sama-sama. Bye. Kenapa tak ada lift ni? Kenapa? Dah cepat lagi ambil Pukul 10 setengah. Betul nak makan cepat. Nak masuk pula matematik pula. Kenapa nak gini? Ya, nak tanya apa tu? Okay, terima kasih cikgu. Okey.